Pada episod yang lepas, aku telah berjaya menaikkan ikan yang aku tertanya-tanya selama 4 hari. Haruan atau toman. Siapa yang teka haruan tu memang betul. Korang tengok sendiri saiz dia. Aku bagi kredit kat ikan ni kerana dia berjaya membuatkan drag aku berbunyi. Korang tengok kan, umpan ni bukan masuk dalam mulut tau, kena kat bawah. Aku tak tahu macam mana boleh kena kat bawah ni. Lepas tu dia dah pernah makan soft rock. Di dalam mulut haruan ni dan juga di luar dipenuhi dengan lebihan-lebihan tali yang pernah dia makan dahulu. Mungkin sebab caster-caster yang sebelum ni tak berjaya menaikkan ikan ni. So aku akan lepaskan balik lah. Ikan ni akan mati sebab dia akan mengalami kesukaran untuk mencari makan. Kalau korang tengok terlalu banyak ya benang tali benang yang ada di dalam mulutnya. Aku akan melakukan sedikit pembedahan demi menyelamatkan ikan ini. Layar ni kau kena ada sebab kadang-kadang susah nak buka benda macam ni. A few moments later. Alhamdulillah, pembedahan berjaya akhirnya. Masanya sudah tiba, kita lepaskan balik mama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saiz memang padu layan kau ni.